Kaf sama dengan konsonan K, vokal I, konsonan B. Try baca macam mana? Pandai. Sekali lagi. Sekali lagi. Tu pandai dah. Dia tak ID Melayu lah. Tidak sebelum ni lidah kari parpu tosai wal belacan. Dok kib. Kib bukan kib. Kib. Okey, seterusnya kaf sama dengan K, konsonan I, vokal konsonan vokal I, konsonan U. Bunyi macam mana? Q. Hang le Q. Baru betul. Okey. Q. Okey, seterusnya kaf sama dengan K, vokal I, konsonan S. Bunyi macam mana? Kiss. 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 Okey, seterusnya kaf tu dia tak ada rokhawah, jangan baca kiss. Kiss. Sin tu yang rokhawah. Kiss. Okey, kiss. Okey, pandai. Seterusnya kaf sama dengan K, vokal ni vokal I, ada vokal panjang satu lagi. Ya ni vokal panjang bunyi apa? Ki. Pandai. Ya ni huruf apa? Ya, huruf mat. Pandai. Sebab apa huruf mat? Sebelum dia berbaris kasrah. Baca dua harakat. Ki. 1, 2, 3. Pandai. Seterusnya